Saya boleh bagi contoh baru-baru ni. Saudara Zamir. Ya. Bila berdebat ya, dalam sinaran dia nampak memang itu, mungkin itu persepsi politik yang dimaukan oleh orang Malaysia, dan dia viral. Dia viral because dia terima. Dia sedap kalau debat. Sebab perlulah berdebat dengan Pastor Bunga sekalipun ya. Kena ada. Ataukah krisisnya adalah kepimpinan senior? Sebab saya lihat kerana saya lihat pemuda, bahkan bukan hanya soal amanah, parti-parti lain pun kelihatannya lebih progresif, yang dinamik pemikirannya, yang cuba untuk membawa gagasan ni lebih mendidih di peringkat pemuda. Sebagai contoh, jawapan Zamir itu sepatutnya dia menjawab bagi pihak kementerian, dan boleh saja senior amanah yang menjawab itu. Mengapa Zamir pemuda juga? Bukanlah soal tak bagus jawapannya, bahkan Liana juga akan berdepan dengan Zamir nanti. Saya terfikir kot-kotlah pemuda amanah pun terbeban dengan kelesuan kepimpinan senior parti. Dia bukan begitu. Pertamanya kita kena faham dalam organisasi parti ni, kita menghormati pimpinan yang lebih tua dan lebih senior. Dalam pada masa yang sama, pemuda ada suara pemuda. Kita berdiri dalam satu organisasi untuk pemuda sebagai diri sendiri. Cumanya pendekatan kita selalunya di peringkat awal dulu. Pemuda ni biasalah, walaupun kita ini ada kepimpinan sendiri, cetakan kita adalah cetakan. Kita kena ada kitanya idola ataupun ikutan kan. Masing-masing ada contoh. Bila kita bermula di peringkat awal, kita nak tengok pada sini-sini kita, pembawaan sini kita macam mana, gaya Allahyarham Salahuddin Ayub bagaimana. Ada yang sebiji macam gaya Abang Mat, ada yang gaya macam Khalid Samad, ada yang gaya seperti Allahyarham. Jadi itu perkara normal dalam mana-mana parti politik, kerencaman tersebut. Sama juga dalam parti-parti yang lain. Dan bila dikatakan bahawa disebabkan kelesuan, itu saya sanggah. Kami juga terdidik sebenarnya begini. Mungkin nampak kami ni umpamanya ada, bila Diana kata nampak Zamir, kami dah hari-hari macam tu. Sebenarnya dalam meeting yang kata di belakang tabir tu pun, di belakang tabir mempertahankan, menerangkan, bukan hanya memberikan hukuman, mengata dan sebagainya, sampaikan sahabat kita tu tak faham, lebih rasa jauh agama Islam ni jumut dan sebagainya. Kita di sebalik tabir begitulah kitanya apabila kita berbincang bersama dengan rakan-rakan koalisi yang lain, dan sehingga kita boleh menarik minat orang bukan Islam untuk masuk dalam parti amanah. Begitulah Zamir yang lahir juga daripada pemuda. Zamir baru je habis pemuda sebab dia baru melepasi dunia pemuda untuk penggal kedua.